Nah, tapi kita ambil ni dulu deh. Baik, yang kedua di tengah lidah ialah, yang pertama ialah hot di makhraj yang ketiga, tempat yang ketiga bagi huruf lidah ialah pertengahan lidah huruf dia tiga, ada jim sini, ada jim, ada shin dan ada tu dia. Oh, tu nak dengar. Ada huruf ya ke ya? Ya ke ya? Ya ke ya? Huruf ya ke huruf ya? Bukan yang berbaris ni huruf dia. Kalau huruf berbaris ada. Ada tu kata ni sini huruf ya ke huruf ya? Ya. Lagi huruf shin. Kalau kita sebut sini huruf ya, huruf shin jadi syah. Faham tak? Faham tak? Baik. Sekarang ni kita nak kesang huruf dia. Ya. Maka di situ ada huruf ya. Lazim orang kampung sebut huruf ya. Kita faham dah. Tapi kita kena dari segi knowledge ni, dari segi pengetahuannya kena lebih lah. Kalau kata sebut ya ke ya, kita kata ya kalau dia berharakat menanggung baris. Kalau ya ni huruf kalau ya jadi hamzah. Kalau huruf ya alif hamzah mati dengan hamzah ya. Kalau hamzah dia tak panggil ya, mati dengan mati hamzah. Kalau huruf ya kan berbeza. Baik. Maka di sini huruf sin, ya. Syekh mana pula? Tapi betul dah syekh. Baik. Kita ambil sini semua ambil ni. Baik, sebut. Yashtaruna, sebut. Yashtaruna, sebut. Ulang. Lagi. Alhamdulillah. Dah? Saya rasa saya rakam saat ni. Ya. Kenapa? Jangan belanja sifat lagi keliru. Jangan pergi sifat lagi. Sifat tafasyi ke, sifat hamas ke, sifat benda sofi ke, jangan masuk lagi deh. Kita tupu kepada sebutan dulu. Baik. Yang ketiganya bagi tempat yang sama. Ya, yang sama. Iaitu iaitu al-yatama. Sebut. Baik, ta tu kena tak bagi. Tu dah kena tak tu. Ni kena tak alif kecil situ. Tak alif kecil. Ta tu panjang. Ya, tu kena tak tu. Sebab tu saya risalah ni budak cikgu kena betul belaka. Ya, sebab kita ni maklumlah editor dia. Baik. Sebut Alia, sebut. Alia. Baik, cuba ke belakang. Ya. Jadi yang kedua apa pegang dah. Alia. Tu kita Alia tu nama orang. Alia. Baik, ke depan. Kita pergi kepada rodak. Ni rodak depan ni. Oh. Ni suara lelaki atau perempuan ini? Ya Allah, ya Tuhan, kenapa suaranya begitu? Ya? Baik. Boleh faham semua ibu-ibu? Bisa diamalkan? Baik. Tak apa. Tak apa. Tapi jangan dia kalau ia berbaris ni, dia makhraj dia tu dia jenis muqaddar. Bila muqaddar ni payah kita nak letak lah. Dia atas lidah lah. Ada orang dia sebut leweh. Pandai pula dia sebut leweh. Orang Perak sebut leweh juga kan? Tak. Mula-mula mari sebut leweh dia. Apa leweh? Dia dah dia sebut atau ya. Dia kena sebut ya. Dah. Wa ma adraka mal
kamal utamah. Ha. Ha. Alhaakumut. Nah, tak alif. Alha bukan alha. Ya. Tu baca qiraat tu lain. Ada siapa ni pandai tu hak ni betul-betul lagi nak ambil wadduha. Nak baca imalah nak baca. Tak dah. Tak payah ambil lagi tu. Ambil mandi dulu. Baik. Yang terakhir dalam banyak-banyak. Ya. Baik. Itu ghadda'. Ghadda' ni ya, dia kata pertengahan daun lidah, iaitu lidah diangkat ke gerahang atas. Mana gerahang atas? Nah, ginilah tunjuk gini. Sinilah gerahang. Sama ada kanan atau kiri. Jangan Nana aku Ajijah kata, kan itu bakar, istitalah. Jangan lagi. Mana bila kita pergi di situ, sebutan dia kalau kita mati, automatik dia mari sifat. Kita bagi situ, rib. Sebut. Baik, cuba kita sebut. Kalau kita belajar sifat, kita akan sebut salah dia. Salah dia kat mana? Yadud. Tu bagus tu. Kita jangan gigi sifat lagi Terakat dia kata dia, ni ikut dia. Pertengahan daun lidah. Lepas pada huruf apa tadi? Shin, ya dan jim, huruf dok. Dan dia kata dia mari di situ. Sebab tu dia angkat ke gerahang atas. Sebab tu dia huruf istitah. Pergi kepada menempel itbaqa. Jadi baru kita pergi situ. Baik, sebut dia. Yadribu. Kat mana tu? Kalau kita tak, dia kata kita denote sini kan. Kita tak sini. Cuba sebut. Yadribu. Jadi tak? Tak jadi. Baik, kita jadi nipis. Kalau kita tak sini, iaitu gigi taring ni, lepas gigi kampak ni, tuan-tuan ada gigi kampak tak? Nampak gigi kampak air tak? Dia di sini, gigi taring ni. Cuba sebut sini. Yadribu. Tidak istilah pula. Tak kena arahan dia. Baik, kita sebut sini atau sini. Baik. Ibu-ibu ni kanan atau kiri geraham? Siapa yang guna kiri? Bagus. Naik lidah sini. Saya sini. Kita kanan sebut. Dia tak kabar di sini. Geraham atas. Dia rayak tak sini kiri kanan? Tak. Kalau dia rayak mesti kanan. Allah SWT. Hak tu dia kiri semua. Bila nak sebut, ambil lidah tak sini. Sebut. Nak sebut sangat. Rayak. Kuat. Tengok lidah dia je ni. Dia keng gerak. Dia bukan keng lidah weh. Dia bukan keng. Lama-lama gali. Nanti cikgu tanya pula. Cikgu Mukminah kata, apa gali? Saya kata tanya kami lus. Dia kata lus tu apa pula? Dah. Kita takut gelencos. Kalau gelencos ken, tak boleh ngaji. Jadi kena terangkat ni sebut yadribu. Baik, siapa boleh urud-dok ni urud-dok ke urud-zam? Baik. Urud-dok tu wadduha ke wadduha? Urud-dok ke urud apa? Dok. Baik, cuba sebut nipis wadduha bagi depan. Wadduha urud dah di depan kan? Baik, dia akan jadi urud dal. Jadi kena sebut waddu. Tapi masalah sekarang ni nak sebut waddu hawa tu jadi tebal. Jadi waddu wa. Pada wadatawadda depan dua dot sadu kan? Wadduha. Sadu lah. Dia kena sebut waddu. Tengok bila ada istilah, jaga lawan istilah. Maka duduk sini. Pada minggu depan ada Pak ni balik apa dulu, saya katanya. Cikgu Pak, rodak di mana? Cikgu Pak kata dalam Quran. Sudah.
Baru kita tanya dah pengalaman